Ramai orang Malaysia hari ini tidak menilai ekonomi berdasarkan angka atau laporan rasmi. Ekonomi dinilai melalui satu perkara yang sangat dekat dengan kehidupan seharian: dompet. Bagi kebanyakan rakyat, ekonomi bukan apa yang dibentangkan dalam slide atau diumumkan dalam sidang media. Ekonomi ialah apa yang dirasai setiap kali membuka dompet, setiap kali melihat baki akaun, dan setiap kali mengira duit di hujung bulan. Hari ini, satu realiti dikongsi oleh ramai. Harga makanan meningkat, sewa rumah meningkat, kos penjagaan anak meningkat, insurans meningkat, kos pengangkutan meningkat. Ini bukan cerita teori, ini cerita dapur, cerita meja makan, cerita kehidupan sebenar. Dalam masa yang sama, negara dilaporkan berada dalam keadaan ekonomi yang baik. Pertumbuhan ekonomi dianggarkan sekitar 4.9% pada tahun 2025 dengan pelaburan, perdagangan, pekerjaan dan nilai mata wang menunjukkan trend yang positif. Namun di peringkat isi rumah, ramai merasakan kehidupan tidak banyak berubah. Sebahagian merasakan kehidupan menjadi lebih sukar. Di sinilah muncul satu persoalan yang semakin kuat dirasai. Jika ekonomi negara sedang berkembang, mengapa kehidupan rakyat biasa masih terasa terhimpit? Jawapannya terletak pada perbezaan antara pertumbuhan ekonomi dan pengalaman hidup sebenar. Pertumbuhan ekonomi boleh berlaku tanpa peningkatan pendapatan rakyat yang sepadan. GDP mengukur jumlah aktiviti ekonomi negara. Ia memberitahu saiz ekonomi. Namun GDP tidak memberitahu sama ada gaji meningkat secara bermakna, sama ada harga makanan menjadi lebih mampu, atau sama ada keluarga berasa lebih selamat tentang masa depan mereka. Apabila kos sara hidup meningkat lebih pantas daripada pendapatan, apa yang berlaku ialah penyusutan kuasa beli secara senyap. Pendapatan mungkin kekal atau meningkat sedikit. Namun harga barang meningkat secara konsisten bulan demi bulan. Kesannya, usaha kerja tidak berubah, jam kerja tidak berkurang, tetapi baki kewangan semakin kecil. Inilah sebab mengapa ekonomi boleh kelihatan kukuh di atas kertas, tetapi rasa selamat hidup tidak meningkat dalam kehidupan sebenar. Tambahan pula, pertumbuhan ekonomi tidak sentiasa diagihkan secara sekata. Sebahagian besar pertumbuhan tertumpu kepada sektor tertentu yang bersifat modal intensif dan berorientasikan ekspor. Dalam masa yang sama, majoriti rakyat bekerja dalam perniagaan kecil dan sederhana, pekerjaan separa formal dan sektor bergaji sederhana. Pekerjaan memang wujud. Kadar pengangguran rendah. Namun pekerjaan semata-mata tidak menjamin peningkatan taraf hidup. Ramai yang bukan sekadar mencari pekerjaan, tetapi mengharapkan kemajuan, kenaikan pendapatan sebenar dan keupayaan merancang masa depan dengan lebih yakin. Tekanan ini paling kuat dirasai oleh golongan pertengahan. Golongan ini bukan tergolong dalam kategori miskin tegar dan bukan juga golongan berada. Mereka sering berada di zon yang rapuh, tidak layak menerima bantuan, namun tidak mempunyai simpanan yang mencukupi untuk berasa selamat. Bagi golongan ini, kelangsungan ekonomi dinilai melalui satu ukuran yang sangat mudah. Berapa baki yang tinggal selepas semua bil dibayar? Jika masih ada baki, ada sedikit ruang untuk bernafas. Jika tiada baki, walaupun ekonomi negara dilaporkan kukuh, kehidupan tetap terasa rapuh. Apabila tekanan seperti ini berlarutan, kesannya bukan terhad kepada kewangan. Emosi juga terjejas. Keletihan meningkat. Kesabaran berkurang. Rasa cemas menjadi kebiasaan. Bukan kerana kelemahan individu, tetapi kerana tekanan berterusan yang tidak kelihatan dalam angka rasmi.
Dan apabila terlalu ramai rakyat merasakan mereka tidak menikmati kemajuan ekonomi, kepercayaan mula terhakis. Kepercayaan ini penting. Tanpa kepercayaan, penjelasan ekonomi akan kedengaran kosong dan angka akan dirasakan jauh daripada realiti. Di banyak negara, jurang antara pertumbuhan ekonomi dan rasa selamat hidup telah membawa kepada ketidakstabilan sosial. Ekonomi boleh terus berkembang, tetapi tanpa kepercayaan, asasnya menjadi rapuh. Sebab itu, ekonomi tidak boleh dinilai melalui angka semata-mata. Ekonomi juga perlu dinilai berdasarkan pengalaman hidup rakyat. Adakah kehidupan menjadi lebih mudah? Adakah masa depan terasa lebih selamat? Adakah pekerjaan memberi harapan, bukan sekadar bertahan dari bulan ke bulan? Ekonomi yang baik bukan hanya ekonomi yang besar. Ekonomi yang baik ialah ekonomi yang benar-benar dirasai oleh rakyat biasa. Jika hari ini dirasakan bahawa bahasa ekonomi negara dan realiti kehidupan harian seolah-olah tidak seiring, itu bukan perasaan kosong. Ia petanda bahawa cara kejayaan ekonomi diukur dan dibicarakan perlu lebih dekat dengan manusia. Kerana bagi rakyat biasa, ekonomi tidak hidup di laporan. Ekonomi hidup di dapur, di dompet, dan dalam rasa selamat tentang hari esok. Jika perbincangan ini membantu melihat isu ekonomi dari sudut yang lebih dekat dengan kehidupan sebenar, satu tanda suka akan membantu perbincangan seperti ini sampai kepada lebih ramai orang. Dan bagi yang ingin terus mengikuti perbincangan ekonomi dalam bahasa yang mudah, tenang dan berlapik, boleh mengikuti channel ini. Di sini, ekonomi dibincangkan bukan sekadar sebagai angka, tetapi sebagai pengalaman hidup yang dirasai setiap hari.